Korang pernah tengok kubur ikan paus? Tak pernah? Sini, geng Geo nak story. Baru-baru ni geng, ada sekumpulan saintis ni jumpa tanah perkuburan paus terbesar yang pernah dijumpai dekat dunia. Dorang jumpa 476 fosil paus dan 5 bangkai paus yang masih baru, dan juga ada tulang paus dianggarkan berusia lebih 5 juta tahun. Penemuan ni dibuat kat dasar lautan Hindi pada kedalaman 4-7 km. Kawasan yang lebih 10 kali ganda tinggi daripada KLCC dan langsung tak dapat pancaran matahari. Yang menariknya geng, bila seekor paus mati, badan dia akan tenggelam ke dasar laut. Proses ni dipanggil whale fall. Bangkai paus yang berat puluhan tan tu akan jadi sumber makanan kepada hidupan laut lain macam jerung, sotong, ketam, ulat laut dan lain-lain. Lepas semua daging habis dimakan, bakteria pun akan menguraikan lemak kat dalam tulang. Daripada proses tu, satu ekosistem baru boleh wujud dan bertahan selama berpuluh-puluh tahun. Persoalannya, kenapa banyak sangat paus dekat kawasan yang sama? Itu saintis pun masih belum ada jawapan yang muktamad. Dorang cuma percaya kawasan tu mungkin jadi laluan paus berjuta-juta tahun dulu, atau arus laut dan bentuk dasar laut menyebabkan bangkai-bangkai paus berkumpul kat situ sebelum paus-paus tu menjadi fosil. So geng, dunia kita ni sangat luas dan mungkin masih banyak lagi rahsia besar yang tersembunyi dekat bawah lautan yang gelap dan dalam tu. Dapat something?